Assalamualaikum komen hari ni teman berada dekat mana? Ni dia tengok Larut Hillview Cabin. Haha, mantap weh. Kat Ayu Kuning, Taiping. Jom kita explore tengok apa aktiviti ada sini. Let's go. Mula-mula teman masuk, nampak dah memang cukup lawa komen. Tempat dia cukup bersih, nampak. Oh, fasiliti pun menarik kat sini. Dekat sini bilik dia style cabin. Tapi walaupun cabin nampak kemah lah sini, nampak. Komen tengok ini bilik teman dengan kawan-kawan teman lah. Komen tengok ada 4 bed lah boleh tidur sini. Cukup luah. Bagi teman memang luah. Ini kalau satu family pun boleh, dengan kawan-kawan pun boleh. Boleh 4 ke 5 orang, besar. Dengan barang-barang fasiliti pun cantik, masih baru kan. Ada balcony ataupun tempat ruang lepak kat depan ni kan. Pagi-pagi, petang-petang hari kau main lepak, tengok anak-anak kau main di kolam. Kalau kau nak buat family day sini pun boleh. Sebab apa tahu? Sebab main bilik pun okey. Apa tu ada ruang yang luas, apa tu ada pantry kau main tengok ni. Ni tempat makan. Apa tu ada hall. Hall ni memang menarik. Besar, luas, gerabak kau main weh, nampak. Kalau kau main nak buat majlis pun boleh buat ni. Besar, luas dewan dia. Muat dalam 300 orang dalam satu masa. Dijaga rapi. Dewan dia style open space company lah. Tapi dia berbumbung cantik. Lepas tu parking pun luas, suasana pun luas, nampak lapang je kan, tak ada crowded sangat lah kalau kau buat majlis event kat sini kan. Bagi teman, sini antara tempat yang terbaik dan sesuai untuk kau buat aktiviti keluarga kau. Betul, apa-apa jenis event pun boleh. Mantap weh. Komen tengok ni dia buat malam kat sini. Memang tenang ribut jiwa. Lepas tu kan kat sini kan kau boleh naik atas tu, tengok view cantik, nampak. Cantik kan. Awak pergi dah tadi. Memang lawa komen. Lampu-lampu neon lagi. Cukup. Paling menarik kat sini ni kolam ni. Malam pun boleh terjun. Best. Kau mandi lah tanpa pukul 11 malam. Macam mana weh? Suasana kampung. Macam gini komen. Memang lawa, tenang ribut jiwa kat sini. Larut Hill Cabin ni antara yang top yang bagi teman best. Kau datang sini ATV semalam pun best. Historical punya trip kan. Mantap. Jadi kau boleh datang sini menginap. Sini ada dalam 16 bilik, termasuk sini 17 bilik. Boleh muat dalam 100 orang kat sini. Jadi kau buat family day boleh, apa-apa event boleh. Hall pun ada besar, pantry, BBQ, macam-macam tempat lah. Aktiviti pun kau boleh buat. Memang terbaik. Kolam ada 2, ada awam, orang luar boleh datang mandi, ataupun yang penginap duduk dalam lah. Ni rumah kebun. View cantiknya. Okey, dari sini, kontak nombor bawah ni. Kau nak pergi lapar apa pun, bawah ni. Alright? Jangan lupa terus like, share dan follow. Sekarang ni dah. Dan gini. Lawa.